ke siapa-siapa yang belum kahwin ni, yang kehilangan rusuk tu, rusuk diri tu, ini lah. Cari lah kat sini Carilah kat sini, insya-Allah bertemu jodoh. Dia punya kuah tu memang pekat betul lah Bismillah. Hello. Testing 1 2 3. Hai, assalamualaikum, what's up geng. Okey geng, hari ni aku nak pergi makan dekat Sultan Salai yang ada dekat Simpang 4 Alor Gajah ni. Aku rasa last time aku datang makan dekat sini tahun 2024. Bulan Januari. Wih, dah lama betul kan. Aku dengar cerita diorang ni ada keluarkan menu baru. Kalau korang nak tahu menu baru apa yang diorang ada jual dan menu-menu apa lagi yang aku akan makan dekat sini, make sure korang layan video ni sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu geng YouTube channel Padu Babe Studios. Jom kita masuk dulu. Tempat makan ni dah lain sikit lah Last time aku datang, tak silapnya dia punya bawah kemah ni tak ada lagi tau. So kiranya diorang dah tambah lah tempat untuk pelanggan datang makan. Jom kita masuk. Dah lain sikit lah tempat makan dia. Ini lah Sultan Salai. Korang boleh tangkap gambar kat sini geng. Boleh duduk sini, tangkap gambar dengan family kan. Jom. Sekarang hampir pukul 12.20 tengah hari. Okay, orang pun tak ramai lagi ni. So jom kita tengok terus dia punya lauk-lauk. Sini tempat ambil lauk dia. Sampai-sampai je aku dah nampak dah ni. Siakap bakar petai dia. Ini sotong bakar petai pun ada. Bagusnya dekat sini diorang tulis siap-siap range price dia. Semua ada. So tak adalah korang tertanya-tanya, berapa harga ni? Berapa harga ni kan? Diorang dah tulis dah siap-siap. So korang boleh lah bajet-bajet kan. Ini caru bakar petai RM15. Kalau caru biasa, bakar biasa RM12 je. Tapi siakap bakar dia nampak cun lah. Buat apa lagi? Makan dia yang awak buat apa kat sini? Ke siapa-siapa yang belum kahwin ni, yang kehilangan rusuk tu, rusuk diri tu, ini lah. Cari lah kat sini Carilah kat sini, insya-Allah bertemu jodoh. Ini geng, ini menu baru dia orang ni. Rusuk salai masak ulama. Harga dia RM39 je geng. Itu ada asam pedas, masak lemak urat keting pun ada. Tu ada baung Baung tu RM35 bang 35 je. Ini kan lemak bakar pun ada kat sini. RM20 satu set ni. Okey. Yang standard punya, masak lemak, ada daging salai ada siput sedut, ayam kampung salai, tu rebung dengan perut pun ada, ayam salai pun ada ni. Ini daging salai masak lemak cili api. Yang ni mangkuk besar RM35. Kalau mangkuk kecil ni baru RM12 geng. Yang ni siput sedut pun sama juga, ada saiz dia, ada kecil, ada besar. Lepas tu kalau korang nak yang goreng-goreng pun ada jugalah. Ayam goreng, ikan goreng. Okey geng, flow untuk ambil dia punya makanan dan juga lauk-lauk ni, korang ambil dia punya dulang kat ujung sekali tadi. Lepas tu korang ikutlah dia punya flow tu. Ambil lah dia punya daging salai ke apa benda ke. So korang beratur daripada ujung sana, korang akan straight je jalan ni sampailah korang jumpa stesen untuk dia punya ulam-ulam. Untuk dia punya ulam-ulam memang macam-macam babe. Ada jantung pisang, ada ulam raja, ada pucuk ubi. Lepas tu geng, untuk dia punya sambal ni pun macam-macam juga. Ada sambal tempoyak, sambal belacan, sambal gesek, air asam dengan budu pun ada, cencaluk pun ada. Weh, Awak tak makan lagi? belum apa-apa lagi. Banyak betul ambil. Tadi macam kan kau lapar. Aku pula ambil dulu. Okey, dekat sini ada stesen untuk celup tepung dan juga aneka sup. Diorang pun ada ni, celup tepung untuk cendawan, udang celup tepung pun ada. Ni sepinggan ni berapa dek? Sepinggan tu RM15 saja bang. Lima- Datang dengan sekali dengan sos merah. RM15. Ya betul. Dan sekali dengan sos merah. Sos ni ya. Okey, baik. Tak boleh jadi ni. Faiz dah ambil dah dia punya lauk-lauk. Sekarang turn aku pula. Dah, lepas ambil ni, saya bayar kat sini. Okey geng, jom. Kata aku makan banyak ni. Alang-alang dah sampai. Jauh aku drive tau. Sama lah. Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Ni wajib. Aku Kau udang. Kau cendawan. Ini apa? Ya. Ini pucuk ubi. Aduh. Pucuk ubi. Ini daging ke? Ini daging. Daging ni sah gaut. Okey geng, air ambil kat sini. Diorang ada tembikar laici kan kat sini. Tengok brother ni buat. Elok, mantap. Air tangan dia Okay, thank you bro. Alright. Okay geng, kita duduk sini.
Okey geng, inilah dia lauk-lauk yang aku dah ambilkan untuk makan dekat Sultan Salai ni. Macam yang aku cakap awal tadi, inilah dia menu baru yang diorang keluarkan, iaitu rusuk lembu salai masak lemak cili api. Dia punya kuah tu memang pekat betul lah Satu portion ni RM39 geng. Tak apa, aku susun dulu atas meja ni. Okey geng, menu lain yang aku ambil selain daripada dia punya rusuk salai ni, ini dia punya ikan siakap bakar petai. Kalau korang perasan, makanan yang diorang ada sediakan dekat sini untuk selection kan, diorang akan tutupkan dengan plastik wrap macam gini, supaya tak adalah isu-isu apa telur lalat ke apa kan. Bagus approach macam gini kan. Supaya apa? Supaya makanan yang pelanggan dapat bersih. Lama ini dia punya siakap bakar petai. Korang tengok tu, bergentil-gentil demi petai tu kan. Lepas tu yang ini pucuk ubi masak lemak. Lepas tu kalau datang sini tak sah kalau korang tak cuba dia punya daging salai masak lemak. Last time aku perkena dia punya daging salai ni kan, hai, tak boleh tidur geng. Termimpi-mimpi. Lepas tu aku pun ada ambil juga dia punya kentang sambal ni. Dan last kali ni aku ambil dia punya cendawan celup tepung. Untuk air, tadi aku tengok Pais macam sedap je kan, dia ambil air apa, tembikai laici ni kan. Aku pun ambil jugalah. So sebelum kita makan, kita basah tekak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini ada laici. Okey, sebelum aku sentuh lauk-lauk lain ni, first kali ni aku nak ni layan dia punya ni rusuk salai ni. Kelama. Kita ngap dulu geng. Bismillah. Apa? Sedap gila weh. Sampai comot mulut tu. Geng, aku rasa korang nampak tadi betapa lembutnya dia punya rusuk tu kan. Berat geng satu portion ni. Cuaran. Sekejap, aku nak buat close up untuk korang tengok. Saja je aku buat close up ni sebab nak bagi korang kat rumah yang tengok video ni terliur. Bismillah. Lembut gila kan. Ambil sikit dia punya pucuk ubi ni. Heaven shit. Gaul sikit dengan nasi. Ambil sikit sambal kentang ni. Kita gaulkan. Bismillah. Aku drive daripada Shah Alam ambil Pais kat Kelang pula tu. Lepas tu berlapar tau. Aku tak nak makan apa-apa sebab aku nak melantap puas-puas kau-kau punya dekat Sultan Salai. Podah kan. Dia punya kuah masak lemak ni more tu rasa yang savory dan pedas. Ini karakter kuah masak lemak cili api yang aku suka Dan rata-rata yang datang makan kat sini aku rasa semua dah faham dah karakter rasa kuah masak lemak yang ada dekat sini kan. Tapi dia punya rusuk ni memang mantap. Lagi satu geng. Powerful. Aku tak tahu berapa lama diorang salai kan rusuk lembu ni. Dia punya efek memang sangat lembut. Dia tak ada lembut yang macam wagyu tu tapi lembut yang orang biasa gigi normal boleh makan. Aku nak ingatkan awal-awal siapa-siapa yang tak pandai makan pedas, kena hati-hati sikit kalau datang makan kat sini. Sebab dia punya kuah masak lemak ni memang podah. Aku tak sure dekat tempat lain ada jual ke tak rusuk salai macam gini. Kalau untuk aku personally, ini first time lah aku makan rusuk salai macam gini Yang sebelum ni aku pernah makan lamb shank. Itu kat tempat lain lah pedas macam ni yang kita mahukan Kadang-kadang kedai-kedai makan ni dia takut nak buat menu tu betul-betul pedas sebab nanti dia risau pelanggan komplain. Nanti anak-anak tak boleh makan kan. Anak-anak boleh bagi makan french fries. Mak bapak makan masak lemak daging salai macam gini. Untuk rusuk salai diorang ni memang tip top. Aku boleh bagi 5/5. Kualiti yang aku dapat hari ni lembut, ada part-part yang liat-liat sikit-sikit tu lah Lepas tu dia punya kuah tu yang penting. Dan dia punya flavor salai tu, apa aku boleh kata, dia tak overpowering sangat. Okey, sekarang aku nak layan dia punya siakap bakar petai. Tekau dulu dia punya petai ni. Ambil sikit dia punya sambal. Susah yang pakai sudu kan. Siakap bakar petai Gaul sikit dengan nasi, makan. Untuk dia punya sambal ikan bakar ni, yang ni macam dia orang buat sedikit manis lah Dan rasa manis dia tu tak adalah ketara sangat. Dia masih lagi di layer dengan rasa yang sedikit pedas. Rata-rata yang datang sini aku tengok kalau ambil ikan bakar, dia orang akan ambil ikan siakap ni. Tadi aku ada cakap kan, kalau datang sini tak sah kalau korang tak perkena dia punya ni daging salai masak lemak cili api. Last time aku perkena ni, aku siap bungkus bawa balik makan kat rumah. Hirup sikit dia punya kuah ni.
padu. Untuk dia punya potongan daging ni jangan senang dihiriskan nipis-nipis macam gini. Dia punya kuah pun pekat. Syok babe. Gigit sikit. Untuk dia orang punya daging salai ni, dia punya rasa salai tu dia very mild. Tapi yang last kali ni aku nak layan dia punya cendawan celup tepung ni. Bismillah. Sedap. Oh lupa, ini dia orang ada dia punya sambal. Sambal ke sos? Celup sikit punya sos ni. Bismillah. Okey. Untuk sos ni dia buat pedas manis. Okey. Lepas tu dia ada rasa yang sedikit berlemak yang datang ni daripada bijan yang diorang letakkan ni. Tertarik. Yang ni siapa-siapa yang korang datang sini dalam keadaan yang kenyang kan, korang boleh ambil dia punya cendawan celup tepung ni. Mula-mula dulu aku datang ke Sultan Salai ni pada tahun 2024. Masa tu tempat makan yang aku duduk sekarang ni, tak silapnya macam tak ada lagi tau. Yang ada yang kat belah dalam sikit. Lepas tu sekarang ni tahun 2026, aku repeat lagi sekali lah. Aku repeat sebab aku dapat tahu yang diorang ni ada keluarkan menu baru ni. Dia punya ni rusuk salai ni. Aku rasa diorang dapat idea ni kan, daripada last trip pergi ke Surabaya itu. Dia punya bos ni ada pergi trip dengan aku, dengan Pak Is Melantap Babe sekali. Dekat dalam video tu kan kita orang banyak makan iga macam gini kan. So, sebabkan dapat idea daripada situlah dia orang keluarkan rusuk salai masak lemak cili api macam gini. Pada aku ini satu approach yang bagus lah pada aku sebab mungkin sebelum ni peminat-peminat Sultan Salai dah terbiasa makan daging salai ataupun dah terbiasa makan menu-menu yang ada dekat Sultan Salai sebelum ni kan. So lepas ni bolehlah datang dan try dia orang punya rusuk salai ni. Pada aku ini memang tip top. Full mark lah aku boleh bagi. Memang puas hati, memang kena dengan cita rasa aku. Rusuk yang aku ambil ni pun dia tidaklah terlalu tebal sangat. Sebab aku risau kalau yang tebal-tebal sangat tu mungkin dia sedikit liat lah. So okay guys, aku rasa itu sahaja yang aku nak sharekan korang untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan video ni sampai habis Nanti untuk waktu operasi dan juga alamat aku akan bagikan kat bawah tu so that korang boleh jadikan rujukan sebelum datang ke sini. Nak datang jangan datang seorang. Korang kena datang dengan kawan-kawan, kena datang dengan family sebab tempat makan ni memang luas. Lepas tu dia punya tempat parking pun memang besar betul. Korang boleh parking dekat bahagian depan kedai ataupun korang nak parking dekat bawah lembah tu pun boleh. Pada geng-geng kaki ride motor ataupun geng-geng kereta yang nak datang sini ramai-ramai kan, 10-20 biji motor ke 10 biji kereta ke, korang boleh parking lah kat bahagian belakang ni. Dan siapa-siapa geng-geng motor ni korang ada stiker-stiker kan, korang boleh tampal lah dekat board-board yang diorang ada sediakan ni. So boleh lah tunjuk dekat korang punya geng-geng member yang tak dapat join kan. Kita orang dah sampai dekat Sultan Salai ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik button dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okey geng, aku nak habiskan sikit lagi lah aku punya makanan-makanan yang aku dah ambil ni. Apapun makanan-makanan yang aku cuba hari ni, especially rusuk salai yang ada dekat Sultan Salai ni, memang mantap, memang padu gila. Padu Babe.